makcik-makcik dalam kampung, saya pun nak bagi tahulah, bagi orang tahu dan sedar yang kalau kita panggil J-Pump, tak payah bayar makcik-pakcik. Ada makcik-pakcik yang kalau kita datang ambil tu kan, muka dia dah risau je. Kan? Berapa nak bayar ni? Macam jumpa bomoh lah. Ini nak timbang kilo ke ukur panjang? Kita dah ambil ni. Terima kasih lah isi borang apa ni, soal selidik macam tu kan. Lepas tu balik. Makcik tu dah terpinggir-pinggir ni, berapa nak bayar ni dik? Dia pesan, dia bisik kat aku lah sebab aku perempuan seorang kan. Ni berapa nak bayar ni dek? Cik ni bukan ada now. Bukan ada now. Bukan ada now. Tak apa makcik, tak payah cakap kan. Tak apa lah cik keluar orang kerantanah. Berapa ada lah makcik. Minta keran tanah. Wah, ni tak boleh ni. Dia ni tak tamak haloba. Tak boleh lah dia memang kena kerja macam ni je. Panggil J-Pump tu tak payah bayar. Lepas tu janganlah kau jumpa ulau malam, kau kata orang dah tak kerja ni, besok pagi baru call. Ulau tu tak tunggu. Telefon kita datang, ada pukul 10 malam tadi. Kita datang pukul 9 pagi. Ulau tu tak tunggu. Dia mana J-Pump ni ulau tu tunggu. Dia tak ada. Yelah ulau. Ada orang tak tahu. Dia ingat kita kerja mungkin 8.5 je kan. Dia ingat office hour lah. Dia ingat office hour. Orang kampung banyak tak tahu. Kita kena bagi kesedaran dan bagi tahu lah. Okey orang kampung, lepas ni ada ulau terus telefon. Itu adalah ular hitam yang sembuh. Alamak. Apa tedung bunga bulan. Besar tak? Dia kecil je tapi dia laju susuk. Tapi dia punya sembuh tu jauh lah. Sembuh dia tu pun bisa juga kan? Sembuh tu bisa. Sembuh dia tu kalau kena kulit tu. Kalau contoh dia sembuh, kena kulit. kena yang kulit, mendatangkan kena bahaya. mata yang bahaya. Kena mata bahaya. Kena mata bahaya. Kena kulit tak ada apa. Kena kulit better cepat-cepat basuh macam itulah. Dia Tapi ikut orang sebenarnya. Ada orang dia memang allergic dengan dengan venom tu. Tapi kalau dah kena kat kulit, boleh batal puasa tak? Tak boleh. Sebab kawan saya tak kena ular pun, dia buka puasa juga. Itu kes lain lah gitu. Habis dah melata. Itu kes lain.